Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar memilih ayat yang betul. Kita akan semak dan kenal pasti penggunaan kata nama am dan kata nama khas dalam ayat. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda, perkara atau konsep yang umum sifatnya. Kata nama khas pula ialah perkataan yang digunakan secara khusus untuk menyebut nama sesuatu. Ia boleh merujuk kepada nama orang, tempat dan organisasi. Kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Sekarang, mari kita kenal pasti ayat yang betul berdasarkan penggunaan kata nama am dan kata nama khas dalam soalan. Soalan 5. Pilih ayat yang betul. Dalam soalan ini, terdapat 4 pilihan jawapan. Jom kita tengok satu demi satu. Pertama, mari kita tengok ayat A. Pakcik Ahmad mempunyai sebuah restoran yang mewah. Dalam ayat ini, Pakcik Ahmad ialah kata nama khas kerana ia merujuk kepada nama orang tertentu. Jadi, ditulis dengan huruf besar. Manakala, restoran pula ialah kata nama am. Ia merujuk kepada tempat makan secara umum. Oleh itu, ia ditulis dengan huruf kecil. Kedua-dua kata nama digunakan dengan betul dalam ayat ini. Jadi, ayat A adalah ayat yang betul. Sekarang, kita lihat ayat B. Mereka bermain permainan itu untuk mengisi masa lapang. Perkataan permainan ialah kata nama am kerana ia merujuk kepada aktiviti umum. Tetapi, perkataan permainan ditulis dengan huruf besar di tengah-tengah ayat. Ini adalah salah. Kata nama am sepatutnya ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika berada di awal ayat. Sebetulnya, mereka bermain permainan itu untuk mengisi masa lapang. Jadi, B bukan jawapan yang betul. Seterusnya ialah ayat C. Abang Yahli bekerja di syarikat perumahan Wamasari Berhad. Ayat ini ada beberapa perkataan penting yang merujuk kepada nama sebuah organisasi iaitu Syarikat Perumahan Wamasari Berhad. Nama organisasi ialah kata nama khas. Semua perkataan dalam nama khas ini mestilah ditulis dengan huruf besar, bukan hanya Wamasari. Ayat yang sebetulnya ialah Abang Yahli bekerja di Syarikat Perumahan Wamasari Berhad. Jadi, ayat C juga bukan jawapan yang betul. Akhir sekali, mari kita baca ayat D. Chan dan adiknya menonton filem yang bertajuk Keluarga Adiputra. Dalam ayat ini, tajuk filem ialah Keluarga Adiputra. Tajuk filem ialah kata nama khas kerana ia merujuk kepada nama sesuatu karya seni. Tajuk filem mesti ditulis dengan huruf besar pada setiap perkataan utama. Jadi, ayat yang betul ialah Chan dan adiknya menonton filem yang bertajuk Keluarga Adiputra. Ayat D juga mengandungi kesalahan. Jadi, untuk soalan 5, jawapan yang betul ialah A. Pakcik Ahmad mempunyai sebuah restoran yang mewah. Tahniah murid-murid kerana berjaya pilih jawapan yang betul. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran yang seterusnya.